Kat bawah atas tu je, sekejap je atas tu. Ini kalau tak faham. pegang. Boleh letak ni. Okey dah. Saya terus je ke macam mana? Kau nak jemput dulu ke? Jemput dulu lah. Asam rom. Kepada tuan-tuan dan puan, dan kini kita masih kita bersama-sama dengan usahawan kita ini bersama dengan sebab bicara usaha bersama dengan Coach Zul Dan Nurul. dan juga Nurul. Kita silakan naik ke pentas utama. Ni dah okey ni. Okey. Terima kasih kepada pengerusi majlis kita pada petang ini. Dan juga terima kasih juga kepada Exco Negeri Pahang yang sudi menjemput kita untuk bersama-sama dengan usahawan-usahawan di sini dengan slot yang diberikan adalah bicara usahawan. Nurul. Ya, betul. Slot yang diberikan adalah bicara usahawan. Jadi sambil-sambil itu kita perkenalkan dirilah Nurul. Okey, dah start dengan Nurul dulu. Apa bisnes yang pernah dijalankan dan tinggal di mana? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada pengunjung-pengunjung Ion Mall Alpha Angel. Saya Nurul, saya merupakan usahawan bagi produk telekong Saidatul. Saya berasal daripada Kelantan. Tapi kita merantau dan menetap di Selangor. Baik. Okey. Alhamdulillah. Tanyalah saya. Coach. Ya, saya. Coach, kita tahu Coach memang orang yang sangat berpengalaman dalam bidang keusahawan ni. Berapa lama dah Coach berada dalam bidang ini dan berapa lama dah usahawan yang telah Coach didik? Okey Nurul, sebelum kita berkahwin dulu. Demi membocorkan rahsia yang kita ni suami isteri. Ingat ke pada ketika itu saya baru habis belajar dekat UBM, kemudian syarikat pertama yang ditubuhkan pada ketika itu adalah di negeri Pahang. Ya. Kuala Lumpur Pahang. Tadi saya dengar pengacara majlis kita dia tanya soalan. Apakah gunung yang tertinggi sekali di Pahang? Gunung tertinggi di Semenanjung Malaysia. Di Pahang. Di Pahang. Di Pahang dia kata tadi. Di Pahang. Kalau di Pahang Gunung Tahan Gunung Tahan. Dan di situlah tempat lokasi bermulanya bisnes. Dan pada ketika itulah berjinak-jinak dengan training. Sampailah ketikanya kita tutup bisnes tersebut. Kemudian kita kerja government sekejap. Kemudian kita kerja swasta sekejap. Kemudian bila syarikat swasta tu pun ada problem, kita kembali buat bisnes. Dan alhamdulillah sampai ke saat ini kita dah mula melatih ramai usahawan-usahawan di kalangan mikro, usahawan online, usahawan daripada rumah dan membangunkan banyak jenama-jenama yang terkenal lah Nurul kan. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini Nurul, kita nak bersama-sama dengan usahawan-usahawan dekat sini. Kita tengok dekat sini ada di Paris Enterprise. Di Paris. Betul ke cara baca tu kan? Di Paris Enterprise. Asam Rom Pahang. Dahsyat. Ya, dahsyat. Apa benda tu kejap lagi kita turun. Saya gelap nak turun ke? Saya rasa tak boleh duduk kat sini ni. Bang, mic ni dia cover sekitar ni kan bang? Boleh kot. Ya kot, boleh lah tu kan. Boleh cover kan. Okey. Kemudian kita ada Suri Ratu Sinar Barat. Nampak macam produk rambut. Okey, ni kecantikan lah. Kalau ni niche makanan, ini niche kecantikan. Ya. Kemudian kita ada food industries. Norbaiti Industry. Rasanya famous ni Norbaiti ni. Dia pernah pergi kelas MTech, dia pernah pergi kelas ada 2-3. Saya ingat nama tu Norbaiti. Tak apa, nanti kita bersoal jawab sekejap lagi Nurul. Saya ingatlah kok lah sama nama ke kan.
Ini okey. favorite anak kita ni. Apa? Lance Strawberry Cameron. Saya datang tadi habis solat, saya masuk kat sini. Ya. Ayah nak strawberry boleh? La Allah. Itulah gerai pertama yang telah menculik duit saya sebanyak RM20. Lance Strawberry. Tapi best dia punya marketing. Beli 2 free 1. Tapi dia kata setengah jam ni dulu. Setengah jam. Saya ingat nak makan dulu, kata nanti lebih pukul 2. Terpaksa beli. Terpaksa beli. Itu Hebat cara marketing dia. Cara marketing dia. Dia kata kalau abang tak beli pukul 2 ni, pukul 3 pula kita buat save pula. Dia ada time dia Kita dekat Lance Strawberry. Kita ada juga ni. Evergold Holding Sdn Bhd. Sudah. Minyak urut. Okey. Alhamdulillah ni Kita tak sampai. nampak. Kita ada Pastel Group kat sebelah sini. Pastel Group Sedebat. Ini homestay. Kan? Ya, ini homestay. homestay. Bila kita lalu tadi tu nampak homestay. Kemudian dia ada kopi Super Best Story. Wah, okey, cantik. Gini kakak-kakak dan abang-abang semua, bila kami berjalan-jalan kejap lagi, jika ada satu soalan yang ditanya, Nurul, kita beli produk dia. Okey, boleh? Ada masalah? Kalau tak ada soalan yang ditanya, tak beli kan? Macam tu. Kita tengok sejauh mana supporting ataupun tak supporting usahawan-usahawan kita di sini. Okey, jom kita turun dan jelajah. Tuan-tuan ready saja nak tanya soalan apa, kami jawab di booth anda. Sambil-sambil tu Nurul, kita juga nak galakkan usahawan dekat sini onkan live dia. Onkan live Ada telefon ke? Kalau ada telefon, onkan live, kami pergi, kita bersoal jawab dalam live itu. Itu cantik. Jom. Okey, jom. Kita nak ke mana? Kiri kanan dulu? Kita ke sini dulu sebab dekat sini dah ready. Asam Rong. Tapi dia tengah sibuk tu. Sibuk. Okey. Dia dah sibuk. Kita pergi ke Suri Ratu dulu. Kita ke Suri Ratu. Suri Ratu. Boleh kami singgah? Boleh singgah? Kita bagi satu mic lah Nurul kat dia kan. Ambil Suri Ratu. Suri Ratu, perkenalkan sedikit shampoo. Mana kita punya live? Okey, So ini adalah shampoo Candida dari brand Candida. Pegang tu satu. Okey, sekali lagi. Dulu tak apa, pegang macam tu pun boleh. Boleh kan? Okey. So ini adalah shampoo daripada brand Candida. So Candida ni adalah set untuk penjagaan rambut. Puan adalah founder kepada produk tu? Bukan. Bukan. Okey. Wow. Okey, so dia ada macam-macam lah. Dia ada shampoo, dia ada tonik. Kalau orang yang ada masalah rambut gugur ke, ada masalah rambut kering ke, lepas bersalin, semua boleh. Untuk lelaki ke perempuan? Lelaki perempuan boleh. Lelaki perempuan boleh? Wow. Saya dah beli. Saya tahu ini dia punya conditioner. Ya, betul. Okey, alhamdulillah. Apa satu soalan yang puan nak tanya tentang digital? Kalau ada, kalau tak ada tak apa. Tak ada ke? Ada. Okey, baik. Dah ready. Okey, tak apa. Terima kasih banyak puan. Jadi tuan-puan, kalau siapa-siapa nak datang ke karnival kita, ini apa nama ni? Pahang Festival. Betul. Pahang Showcase. Pahang Showcase. Datang ke Alpha Angle Aeon Mall. 100 Sendirian Bhd. Betul. Sekarang kita ada gerai yang kedua, Nur Baiti. Surprise. Apa Nur khabar? Baiti. Baik, alhamdulillah. Nur Baiti pernah belajar dengan Coach Zul? Untuk Kelas MDEC. Tak pernah kan? Itu salah nama kot. Ya. Okey, apa bisnes Puan Nur Baiti? Bisnes kat sini kita orang menyediakan yang hot selling kat sini, kuih Hot selling? kapit. Ya. Kuih? Kuih kapit. Kuih kapit? Ini produk kita sendiri. Berapa lama dah? Kuih kapit ni turun-temurun daripada mak saya sebelum kahwin lagi. Ya. Mak belum kahwin? Sebelum mak belum kahwin lagi? Sebelum mak kahwin lagi. Sebelum mak kahwin. Okey, baik. Okey. Di mana lokasi? Kuantan, Pahang. Kuantan. Yang mana nak datang Pahang tu bolehlah singgah ke Kuantan, Serambi Teruntung. Kita ada kedai Nur Baiti. Kedai Nur Baiti. Nur Baiti tu mak ke puan? Mak saya. Mak, okey. Kita mak kita. Nur Baiti. Itu kita pergi ke Kuching. Mak dia juga. Kana tu mak saya. Okey, baik. Yang lain-lain ni macam mana? Yang lain-lain kita ada sambal hitam hari ni, kita ada promo tau. Satu RM10, RM2, RM15. Ya. Sambal hitam produk kita sendiri juga. Produk
produk sendiri juga. Baik, alhamdulillah. Ini banyak coach tengok produk-produk ni sendiri punya ke ataupun Ada yang luar punya? buat sendiri. Dekat kuartal tu kita bantu suri-suri rumah. Kita ambil produk diorang, kita jadikan hamper. Resell lah. Hampernya mana? Hamper kita tak bawa. Aduh. Okey. Baik. Kalau dia nak beli secara online ada? Ada, kita ada Shopee, TikTok, ada Marketplace. IG, Nama dia? Kedai Nurbaiti. Sama nama? Yes. Shopee pun Kedai Nurbaiti, Yes. TikTok pun Kedai Nurbaiti. Cukup cantik branding Puan Nurbaiti. Tak buat live ke kat sini 3 hari ni? Coach Zul, Ya. dengar tak apa dia cakap tadi? Ya, sekali lagi. Selain daripada dia ada kedai dekat Serambi Teruntung, dia ada kedai dekat Shopee. Lazada ada? Lazada tak ada. TikTok Shop. Ya. Jadi maksudnya dia selain dia ada kedai offline, bersemuka offline, okey, kedai fizikal. dia juga ada kedai online. Maknanya produk dia ni dia boleh dapat, maksudnya orang di serata Malaysia. Ya. Bukan kata orang dekat Kuantan je boleh dapat produk dia. Betul. Hebat. Ini kita panggil kiri kanan, boleh masuk. Okey, Bagus, Puan Nurbaiti. itu merupakan salah satu daripada teknik marketing kita pada hari inilah. Betul. Selain daripada kita menggunakan live untuk buat live, untuk buat marketing, kita juga boleh gunakan marketplace sebagai tempat untuk berniaga. Setuju. Okey. Inilah kedai yang telah meragut duit saya RM20. Awal-awal lagi. Lunch strawberry. Okey, kita bagi mic dekat dia mereka. Kita bagi mic. Tak, kita tak tanya lagi. Pegang je dulu mic. Kita bagi mic. Duduk kat mana kedai ni? Lunch Strawberry ni. Kat mana? Dekat mana? Nak bahasa Jawa ke tak? Cepat. Kat mana? Ada kat Kuantan. Ada kat Kuantan. Lepas tu ada dekat Kuantan. Kat mana lagi? Temelung. Lagi? Johor, Melaka. Wah. Lunch strawberry punya nama. Banyak betul. Lunch Strawberry. Okey. Dia menggunakan brand Lunch Strawberry tu. Memang nama dia lah, brand Strawberry tu. Okey, baik. Selain daripada offline, ada juga online ke? Ada. Kat mana kak? Wah. Ada buat kat mana? Tak apa, ambil je kak tu kak. Cepat kak, orang lain nak dengar ni. Kena bagi mic pun sekali. Facebook kak? Dalam Facebook pun ada juga. Lan Facebook. Lan Lan Strawberry. Strawberry dekat Lan Facebook. Strawberry, Okey, ya. kalau dekat mana lagi? TikTok Lan Strawberry lah. Lan Strawberry juga dekat TikTok pun Lan Strawberry. Semuanya ada strawberry lah. Very good. Ada semua gambar strawberry lah. Bagus kak. Cantik. Kalau pakai maskot strawberry lagi cantik hari ni. Instagram apa semua ada. Okey. Good kak. Baik kak. Okey, Alhamdulillah. Zul, saya dengar akak tu kata tadi, Ya. dia kata kedai dia dekat Facebook, dekat TikTok, dia Ya. pakai nama Lunch Lunch Strawberry. Maksud dia apa? Maksud dia mengetengahkan brand dia Lunch Strawberry. Ya. Ini satu benda yang cantik sebenarnya Nurul, sebab kalau dekat platform digital dia akan jadi satu search engine yang cantik. Bila orang cari strawberry, maka orang akan nampak Lunch Strawberry ni. Okey. Baik, terima kasih Puan. Tiga. Pukul 3 nanti. Pukul 3. Kita sekarang 3.50. 3.50 yang besar. Jujur tuan-tuan dan puan, setakat saya makan tadi sedap. Sedap. Dia rasa baru petik dari ladang kan. Fresh dari ladang. Alhamdulillah. Terbaik kak. Okay, jangan lupa untuk dapatkan strawberry di sini. Baik. Ni Evergold yang kita tak tahu tadi ni. Evergold. Okey kak, cerita sikit kak. Apakah itu Evergold ni? Dia apa? Massage oil. Assalamualaikum. Evergold ni adalah aroma. Ni kena kat situ juga kak. Nanti orang TikTok tak dengar. Okey, dekat sini kita ada satu set. Dia datang dalam 3 packaging, spray, botol dengan roller lah. Ya. So mengikut orang kata kalau roller budak-budak suka pakai. Kalau jenis botol ni mak kita orang tua nenek suka yang botol lama. Okey. So kalau yang spray ni lebih trendy untuk kita yang model-model buat di office ataupun pergi gym buat spray. So Okey. yang satu lagi ni adalah lotion. This one ada halia bara panas. Ada?
Ada halia bara. Halia bara. Dia panas, kita sapu dekat affected area yang sakit sahaja macam Wow. itulah. Wow, wow, Dia wow. boleh buang angin. So apa special lagi ni? Special hari ni untuk satu set combo ni, untuk 4 item ni kalau kita bagi diskaun less RM12 Wow. dengan harga RM55 sahaja. 55 sahaja Ya, betul. untuk hari ni. Untuk hari ni. Wah. Harga asal berapa harga asal? Harga asal untuk kedua empat-empatnya adalah 67. 67 harga asal. Hari ni 55. Ya betul. Cantik. Kak ada soalan Kak nak tanya? Ya. Ada soalan Kak nak tanya? Kalau ada kalau ada. Agak. Saya soalan macam mana Abang macam mana nak melariskan lagi jualan ni? Okey, soalan saya, apa teknik yang kita boleh buat selalunya kalau event, mungkin 2 atau 3 teknik untuk kita tarik pelanggan Datang ke sini. Yeah. Nak tarik pelanggan datang ke event dia. Apa keyword dia untuk orang serta tarik? Ya, itu soalan yang baik Kak. Jadi kita kena beli produk dia kejap lagi. RM55. Kak, apa yang Kak buat tadi tu, harga asal 67, kemudian Kak buat diskaun. Macam ni Kak, 80% pembelian online berlaku sebab dia nampak diskaun tu. Jadi diskaun adalah satu benda yang memang Kak kena letak dulu dalam marketing. Baik, kena ada diskaun dulu. Kemudian Kak kena perlukan satu channel yang orang boleh nampak. Satu channel orang boleh nampak ni paling senang sekali. Buat WhatsApp group boleh, buat live boleh, letak dalam FB boleh untuk ajak orang datang. Dia jangan masa event ni baru ajak. Kalau boleh 2-3 hari sebelum ni dah mula jemput dah. Orang datang. Masa tu marketing kita dah tersebar dah. Kemudian bila kita dah duduk kat sini, maka kalau boleh pacak satu apa? Banner, banting. Ni apa nama ni? Oh, kamera. Stick ni. Kamera stick ni. Kemudian online je lah kan. So bila ada orang tanya, jemput orang datang untuk beli dan war-warkan promosi tu. RM55. Itu yang paling senang lah setakat ni Kak. Yang kita tengok sifu-sifu kita pun buat macam tu. Kan? Khairul Amin ke apa, Broku ke semalam, Datuk Ali Syukri ke, semua main live. Jadi kalau kita tak guna channel tu, kita yang rugi lah. Macam tu. Lagi-lagi lah kita fizikal pun kita buat, online pun kita buat. Itu cantik Kak. Terima kasih Kak. Satu soalan yang baik. Nanti saya beli Kak nanti kita singgah. Terima kasih Kak. Okay, all the best. Evergold Holdings. Kita nak singgah mana lagi dulu? Kita pergi ke arcade. Dewan Wah, dia sudah menjemput kita. Dia sudah jemput kita. Okey, silakan tuan. Mai bang. Sebenarnya ni apa ni bang? Ya. Koperasi satu keluarga. Di mana bang? Okey, saya singgah bang. Saya singgah. Okey, jom. Sila bang. Apakah ini? Dewan Perniagaan Bumi Putra Felda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sebenarnya tak adalah produk-produk canggih seperti mana orang lain. Wah, okey. Tak ada yang baik seperti mana orang lain. Ya. Cuma yang ada pada hari ini menjual jajan. Jajan. Ya. Ya. Tapi walau macam mana sekalipun kita mengeluarkan produk krepek nangka Sendiri ya? ni Ui. yang tidak asing lagi di daerah-daerah yang lain. Betul. Ini Susah ada nak pada dapat dalam ni paket. nangka kan? Ya, nangka. Ni nangka. Okey. Jadi kalau siapa yang makan nangka ni balik tidur tu tak lain dah kalau tak beli. Kalau tak beli. Kalau tak belilah. Kalau tak beli tidur tak lena. Tidur tak lena. Baik. Macam mana cara nak beli bang? Berapa ringgit ni? Setakat hari ni setengah kilo harga dia RM25. Setengah kilo RM25. Ini Setengah cantik kilo. pak. Cantik. Dia tidak berminyak seperti mana apa ni produk-produk yang lain. Ya. Goreng tanpa minyak ke macam mana? Goreng tanpa minyak. Goreng tanpa minyak. Panggang lah. Oh ini memang sedap ni. Mana bang? Yang mana? Ini. Ni. Yang kalau nak testing. Ni. Sebab saya nampak macam ada kerepek pisang, lepas tu ada nangka. Dia lain Goreng. Pisang dah habis. Dah habis. Tinggal satu. Ni. Dia. Kacang pun panggang. Kacang pun panggang. Apa rasa agak-agak? Sangat sedap, rangup, Ya. tak rasa berminyak. Ya. Kena beli. Itu sebabnya Kena saya beli. kata tadi kalau dah makan dah tahu Kalau dah sedap, makan bermimpi-mimpi. bermimpi-mimpi. Jadi itulah
apa nama ni produk Baik. tetek nangka. Daripada Dewan Perniagaan Bumi Putra Felda. Ada online ke bang? Kalau nak order online ada? InsyaAllah ada TikTok. Akan TikTok Dah ada? ada. Cantik bang. Shop Cantik bang. InsyaAllah ada. Cik Pah kacang. Cik Pah. Cik Pah. Cik Pah Cik kacang. Pah kacang. Okey, boleh datang Dah ke ada TikTok dia. TikTok. Okey, cantik. InsyaAllah. Ya, Jadi ya, untuk yang paling untuk yang unik akan dia datang dia lagi nak. mungkin ada produk-produk yang lain. Ya. Dan kita akan ikut di mana saja program yang akan dianjurkan oleh PKMP. Okey, baik. Terima kasih bang. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. Terima kasih Alright. juga kerana sudi singgah Singgah di gerai boleh kami. bang. Kita singgah. Abang jemput kita singgah. InsyaAllah. Ya, bang. Tu. Amgras kita. Okey, Nurul tadi. Jom kita berjalan. Dia ada TikTok, dia ada akaun TikTok. Jadi salah satu cara macam mana kita nak dapatkan trust daripada pelanggan-pelanggan kita adalah kita buat live macam mana cara goreng. Dia buatlah cara nak goreng. Tapi abang tu punya strategi juga. Dia ikut program. program yang Setiap diajarkan program. oleh Jadi dia dah PKMP. dapat marketing percuma kat situ. Jadi bila bergabung offline dengan online ni, lagi dahsyatlah sepatutnya awareness kepada program beliau. Okey. Mana kita punya koperasi? Oh, ni kita ada koperasi Satu Tenaga Malaysia Berhad. Wow. Okey bang, Assalamualaikum bang. Alright. Selamat datang ke Koperasi? Reruai. Koperasi Satu Keluarga Malaysia Berhad Dia booth tu Reruai lah. Okey. Reruai lah. Betul lah tu kan. Okey, ya bang. Ini strategi yang pertama iaitu memberi business card. Okey bang, cantik. Pertama sekali terima kasihlah kepada Kerajaan Negeri Pahang, kepada penganjur KNMP dan kepada Satu Keluarga Malaysia Berhad. Dia ada mempromosikan, ada orang panggil puding raja dan sebagainya, tapi pada saya lebih sesuai dan selesa untuk sebut puding Pahang. Puding Pahang. Tak tahulah sama ada dia promosi ke apa-apa, tapi puding Pahang. Kalau sebut puding pekan pun dia, puding raja pun dia. Tapi saya ditunjuk ajar, dinasihatkan supaya gunakan ni puding Pahang. Faham. Okey bang. Kau ni orang Pahang, orang Kuala Kerau. Koi. Kita ada ni puding Pahang. Ni boleh tengok ya. Dan kita ada juga untuk puding buah. Ini puding buah? Ya. Okey. Ini antara permintaan yang tinggi lah. Paling tinggi. Cuma untuk puding Pahang ni mencari keperluannya tu bukan agak sukar lah, kerana harganya bahan-bahan mentah ni dia sentiasa meningkat. Sebab tu dia antara yang paling mahal lah di kalangan tiga ni. Payah dicari jugalah. Tapi ada dua perkara yang nak beritahu. Ini menjadi kebanggaan patutnya lah rakyat negeri Pahang. Okey. Satu. Nombor duanya, kita promosi kalau makanan Pahang bukan ni saja. Kalau sebut puding Pahang, ikan patin, opor, banyak lagi benda kan. Jadi ini kesempatan kita, kerana satu daripada daya tarikan untuk pelancongan ialah makanan. Makanan, betul. Betul. Kalau di sini orang susah nak cari, ini ada. Datang dan sebagainya. Kalau ada promosi yang lebih baik lagi, saya ingat satu perkara yang sangat menarik lah. Cantik bang. Sebab ada juga pengeluaran, tapi ahli kita yang buat kuih 3 beradik tu tak dapat nak buat pasal cuti panjang. Kalau betul kita ada juga, tapi alhamdulillah kita dapat pamerkan. Ahli koperasi kita Dan dua perkara nak sebut ni, ini berada di Kuala Lumpur. Kalau biasanya ada orang buat tambahan lah. Ada ejen ke kat sini? Ya. Ada ejen? Ya. Kita base di sini, boleh buat di sini. Dan ini adalah apa yang kami paparkan. Okey bang. Dan banyak orang gunakan ini untuk kenduri, private function. Private function. Kenduri keluarga. Contoh kenduri kan? tu? Contoh kenduri keluarga. Hari keluarga. Lepas tu kalau berkumpul dengan kawan-kawan Kodong Pahang. Okey. Kalau orang luar pun ada, tapi kebanyakannya ialah faham. Dia bahasa senang ginilah. Kita tak buat macam hari ni untuk jual. Tapi banyaknya orang order. Banyak orang order kan? 150. Macam mana nak order ni bang? Paling senang sekali. Ada nombor dekat bawah tu. 019-619-6008. Nombor yang ni lah. Ini Tuan Borhan punya lah.
Terbaik, Pak. Terbaik, Pak. Terbaik lah. Apa promosi? Dia ramai ejen. Ada yang edarkan lah. Tapi biasanya kita sekitar Lembah Kelang. Ya. Tapi biasanya dalam 15 km radius lah. Faham. Kalau keluar jauh sangat tu agak payah juga ya. Tapi kebanyakan godong-godong kau yang dah tahu. Ya. Dia order when the times come, kata orang kampung kita kan. Dia pick up, dia bawa je ya. Terima kasih Abang Murad. Tanya pada semua yang ada di sini, yang ada di Reruai rakan-rakan yang kau tengok godong-godong kau yang kau tengok. Dan tahniah kepada penganjur, tahniah kepada Amir Hakim, tahniah juga kepada saudara Fidaus, dan tahniah juga kepada mereka yang ada di sini. Dan tahniah juga kerana dekat sini pun kehadiran timbalan Presiden Angkasa yang berbahagia Profesor Dr. Abdul Rahman Abdul Rashid yang melihat perkembangan di sini, dan ada juga banyak koperasi di sini. Ni koperasi lah. Okey, faham. Pada Mike tak berhenti pula. Terima kasih banyak Abang Murad. Alhamdulillah. Tak tahulah. Terima kasih tuan. Alhamdulillah. Terbaik. Ni dia okey. Ya, insyaAllah. Nanti kita singgah sekejap lagi. Kita terang. Rasa macam menarik lah dia punya tekstur. Tekstur puding dia ni. Macam ada kombinasi strawberry abang dalam ni. Mana ada strawberry? Buah naga. Lepas tu ada anggur. Nata di koko. Lepas tu buah kiwi. Kita tanya anak kita, Kal macam mana? Okey. Faris okey. Rasa nak try? Okey, rasa nak try. Okey, cantik. Nanti kita singgah bang. Nanti ambil. Ada oleh-oleh. Cantik bang. Saya singgah. Setakat tengok tak boleh rasa. Okey. Sebab Abang Borhan bagi kat kita, nanti kita reply dengan pembelian sekejap lagi. InsyaAllah. Ada diramai di sini. Haji ada dari Keratung. Keratung. Felda Keratung. Mari kita singgah. Oh, sudu. Tak ada yang tak makan je hari ni. Tak bagi sudu kan. Alhamdulillah. Felda Keratung Tadi saya tertarik dengan Tuan Borhan tadi. Apa marketing strategi dia? Strategi dia adalah dia ada ejen. Ya, saya dengar tadi tu. Dapatkan puding raja, betul. Puding buah, puding trifle ni bukan setakat orang Pahang. Betul, setuju. Dekat kawasan sekitar Lembah Kelang. Betul. Walaupun base dekat Pahang, tapi ada ejen-ejen di sekitar Kuala Lumpur dan juga Selangor. Jadi walaupun jauh-jauh, kebetulan datang dekat area Lembah Kelang ni, order terus. Betul. Dan dia punya rare dia tu lain macam. Benda tu tak boleh didapati di mana-mana tempat melainkan dengan koperasi satu keluarga. Dia lain kan, dia bukan macam resepi biasa, dia ada teknik dia. Dia ada teknik dia. Dia bukan main buat belasah, bukan. Betul. Dia boleh tengok ada dia. Okey, cantik. Alhamdulillah. Kita bangga dengan produk Pahang kita. Okey, selamat petang puan. Saya selit kat sini sikit. Kak dari mana? Saya dari Kuantan Pahang. Kuantan. Apa produk Kak? Produk saya sambal lah. Sambal, okey. Sambal ikan masin. Sambal Kantan yang famous. Sambal? Sambal Kantan. Bunga Kantan tu? Sambal bunga Kantan. Tapi dah habis. Ini mahal ni. Ni. Sambal bunga Kantan. Dia punya bau tu kan. Kalau bunga boleh Kantan. buka. Cuba hidung. Kan? 2 kali dah saya restock. Masya Allah. Terasa lapar terus. Tapi untuk orang macam KL ni kan, so kita akan restore hari ni, tidak lagi sampai, dan kita akan promosi untuk sambal Kantan ni. Macam mana promosi yang Kak buat biasa? Biasanya satu RM25. Satu RM25 biasa? Biasanya? Biasanya. Tapi untuk kali ni empat RM50. RM4.50? Ya. Macam jauh je. Jauh, tapi sebab kita untuk ni adalah limit RM4.50, tapi tak banyak pun, ada dalam 50 botol. Maknanya satu RM25? Ya.
4.50? Ya. Push. Banyak sangat. Maknanya 50% lah kita bagi kurang lah. okey. Kan? Menarik, Kalau tak menarik. buka kan 100. Ya. Untuk 50 botol sahaja. ya 50 Untuk 50 yang terawal. yang tak awal ya. 50 botol sahaja. Sekejap lagi lah sampai. Mana? Sekejap lagi. Pukul berapa kak? Tak pasti. Nanti itu buat umum mungkin okey, baik. Dekat tutup ke. Mana yang paling hot sekali yang ni lah. Sambal kantan Sambal dan sambal kantan. hitam. Tapi sambal hitam dah habis. Sambal hitam dah habis. Dah habis dan tak ada tol. Yalah, ini kita panggil laku keras. Alhamdulillah. Okey kak. Okey Kak, saya nak tanya. Sebab yelah sambal hitam dah habis, sambal kantan dah sambal habis. bilis garing lagi satu dan kami Jadi saya nak tanya Kak, macam mana Kak mempromosikan sambal-sambal Kak ni? Datang je dah habis ni, macam mana ni? Cara ni kita bagi rasa, buat rasa-rasa. Memang Kak suruh rasa dulu. Rasa dulu. Kalau tak rasa, tak beli. Dia beli dan kita kena panggil lah. Panggil macam ni lah. Rasa, jemput. Online ada kak? Online? Iman Seroja. Oh, sambal? Iman Seroja. Sambal Iman Seroja. Ya. Sambal Iman Seroja. Baik. TikTok. TikTok ya. Mana dia boleh order dekat situ juga? Ya, dia boleh contohnya kalau saya beli hari ni, saya balik rumah, sedap lah pula, nak restock lah, nak repeat lah. Mana pergi ke dekat TikTok tu lah? WhatsApp pun boleh. WhatsApp boleh. Itu paling senang lah kak Ya, betul. Mantap kak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak bahan showcase. Okey kak, moga-moga laku lebih jauh lagi. Okey tuan-tuan dan puan, nanti datang untuk dapatkan sambal sekejap lagi. 4 botol RM50. Iman Seroja 20 botol. 20 botol. 1.25 Nurul. 1.25. 4.50. Macam mana kau kira? Itu kita panggil, ini kita panggil satu teknik Nurul, marketing strategi. Dia runtuhkan terus harga, tapi dalam masa sama dia dah secure dia punya margin dia dengan bentuk volume. Ini strategi baik ni akak kita ni. Wow. Okey. Terima kasih kak. Pasal tak akak ni, walaupun dia buka booth, dia panggil orang datang rasa dulu. Datang rasa. Maksudnya apa? Dia nak dapatkan kepercayaan orang membeli dia punya produk tu dengan cara dia personal touch. Ya, betul. Personal touch kepada pelanggan-pelanggan dia. Lepas tu orang beli. Cantik lah tengok. Baik kita tengok dia nak Tiffin made with Tiffin. Lawa ni. Jangan tanya soalan kat dia. Kita kena beli mahal ni. Okey, mari kita lihat. Mari kita lihat. Boleh. Puan dari mana? Cuba cerita sikit puan. Hanyalah kosong saja. Silakan. Okey. Jadi kita kat sini ada jual tiffin bag. So memang kita target untuk orang yang mencari gift lah. Gift. Okey. So kalau macam ni, kalau boleh nampak tiffin bag kita semua kita pakai teknik decoupage. Maksudnya teknik decoupage. Decoupage tu, so nanti kita ada corak lain, so kita tampal dekat atas bag tu semua. Macam tu. Ni dia punya lukisan-lukisan dia ni. Decoupage. Macam mana nak eja tu? So dia nanti dia masak air, lepas nanti kita tampalkan atas dia. So jadinya dia berkala stiker biasa. Dia tahan lah. Tahan. Jadi kalau dah memang terkena air ke, terendam lama, masa kita punya tumbler tu kan, mesti akan ada penggunaan air. Ni tumbler ni? So kalau kena air tak ada terkopak ke apalah. Cantik guys. Betul. Kalau serius. RM60. RM60. 60 je? Betul. Jadi kalau boleh perasan, kalau bag plastik handle 80. Perusahaan ini dijalankan di Kuantan. Betul. Buat sendiri. Betul. Kalau beli produk sendiri, saya part time sehari ni. Dahsyat lah, dahsyat. Kalau saya boleh tambah, so kalau macam ni perasan ada come in set jugalah. Jadi tapi pelanggan boleh pilih untuk beli set ataupun ala carte. Okey, menarik sekali. Sesuai untuk jadikan hadiah. Biasa yang hot selling yang mana? Biasanya memang set yang macam ni. Ni. Betul. Kalau yang 60 tadi apa? 60 tadi? 60 tumbler. Tiffin 2 tingkat 85. 2 tingkat 85. Nak beli set 135.
135. Ni pakai bundle deal punya teknik. Okey, menarik. Orang nak dapatkan dekat online macam mana? Kita ada Instagram juga. Instagram kita. Okey. So kat situ memang ada banyak, semua ada design lah. Kalau kat situ ada berminat dengan design-design lain, boleh bagi tahu kat kita, nanti kita akan produce. Boleh custom? Boleh Custom tuan-tuan. Oh, okey, baik. Betul. Wah, ini sangat menarik. Speechless. Sangat menarik, sangat cantik. Boleh custom pula, bukan ada ni je. Wah. Dia ada minimum order ke? Untuk setakat ni tak ada. Tak ada, Kadang-kadang macam orang buat gift kan, mungkin kita 50 lah. Tapi kalau let's say you guys nak order untuk dalam 10 pun boleh cakap, kita boleh Faham. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah. Okey, satu perkara yang kita belajar daripada Tiffins Made with Love ialah mereka membuat satu bundle harga. Maknanya satu ni 60 tadi, and then untuk mangkuk tingkat yang dua ni 85. Jika beli asing-asing macam itulah harga dia, tapi kalau beli sekali 103. Ada jual karikatur lah. Ini anak aku suka ni. Tu karikatur kan. Apa ni? Panggil apa ni? Figura apa ni? Figura apa nama dia? Itulah dia. Juju. Mana akak yang Ni Sarija Iman tadi. Ni satu tim lah ni. Okey. Mari kita jalan-jalan. Sini pun Allah. lah. Fruit, sickle, sendian. Terlepas kita minum kopi. Ya, mana? Ni Strawberry. Masih strawberry. Cuma ini barang kamera. Bagi mic ke abang. Ladang daripada kamera. Bagi mic ke abang. Ya bang. Okey. Oh, ini memang dah letak dalam bekas bang So satu bekas ni berapa? Oh, dia makan strawberry dengan coklat. Strawberry dengan coklat. Ini berapa? 15. Okey Nurul, di sini kita ada satu pelajaran. Okey, dia kalau kita jual satu bekas macam ni 20. Banyak strawberry yang kita letakkan dekat dalam tu. Tapi sekiranya kita innovate sedikit, kita tambah coklat kan. Dan kita boleh jimatkan penggunaan kuantiti tu, tapi cara jual dia adalah RM15. Ini strategi yang ramai orang pakai. Cantik bang. Okey bang, dari mana bang? Okey, kami daripada Food Suka Sdn Bhd. Okey. Lokasi kami berada di Kia Farm, Cameron Highland. Cameron Highland? Yes. Kia Farm. Okey. Diberincang kat sini. Ya. Okey. Hari ni kita bawa produk-produk hiliran dan juga hasil tani daripada Cameron Highland. Oh, ni pun Cameron punya lah. Pergi yang itu ke? Ya. Yang ni kita mix antara strawberry dengan matcha. Strawberry dan matcha. Okey. Strawberry dan samboy. So kalau makan buah ke makan apa nak tambah perisa, ini pun bawah abang punya production juga. Wah. So dan kita ada bawa aiskrim juga. Aiskrim jadi kegilaan. Cuma tadi ada masalah teknikal sikit. So kita tak boleh nak letak aiskrim. Jangan promote. Jangan promote. Masa ni kita akan serve strawberry segar lah. Yang ini bawa sampai subuh tadi daripada Cameron. Mana abang dapat idea letak coklat tu bang? Sebab yang ini memang kalau ikut hot ke apa? Memang strawberry kalau bertemu dengan coklat memang dengam. Sebab kebanyakan strawberry yang sampai dekat bawah, compare dengan atas, dia akan jadi masam sikit. Betul. Dia masam, maka coklat tu lah kita bagi dia mana-mana sikit. Flavor dia akan bertemu, dia explode dalam mulut. Faham bang, faham. Ladang pun ladang kami, tapi tak besar lah ladang kami nak banding dengan orang lain. Ya. Tapi ni memang hasil ladang daripada kami sendiri. Ya bang. Cantik bang. Okey, baik bang. Terima kasih banyak bang. Alhamdulillah. Tu dia. Ini kita panggil inovasi. Inovasi dalam produk, kita boleh tambah coklat dan harga dia jadi lebih eksklusif, lebih premium dan orang pun rasa nak try. Betul. Itu yang paling mahal sekali. Hari tu kan tak kita jual buah-buahan.
Kita jual buah, okey? Kan dekat dalam satu cup tu kita letak strawberry sikit. Ya. Budak-budak dia tahu strawberry terus cakap. Dia rasa nak. Sebab strawberry tu sini memang menarik. Kita adalah kita tak ada coklat. Ramai orang tanya. Memang tepat sekali. Fruit Circle sendiri yang berhak. Bang, ada IG ke TikTok ke kat mana bang? Oh, memang Fruit Circle. Oh, pergi dekat TikTok cari saja Fruit Circle. Fruit Circle. Lori Cameron pun boleh. Lori Cameron pun boleh. Cantik bang. Cuma coklat beli sendiri lah. Ada. Okey. Wah. And Max Enterprise. Okey, silakan. NMAX Enterprise. NMAX Enterprise kalau tengok kat sini mobile spa. Betul. Area mana puan? Saya daripada Kuantan Pahang. Kuantan Pahang. Wow. Okey, baik. So untuk kita orang pada company, kita orang buat mobile spa ataupun home service. Mobile spa maksudnya pergi ke confinement. Penjagaan ibu berpantang. Baik. Masa kalau sebut mobile tu dia tak pergi ke tempat puan lah. Puan lah yang ke rumah. Jadi kita ada juga spa di Kuantan. Ada juga. Betul. Tapi kita orang lebih kepada home service lah. Faham. Spa pun spa juga. Good. Kiranya you tak perlu susah payah datang ke tempat kita. Nak hantar wife semua sekali kan. Kadang-kadang orang berpantang kan, faham? Betul, kan? betul. Ini kita orang pun ada buat pemakanan, jaga pemakanan dia, jaga baby. So package lah ni, yang 5 hari ni. So untuk 5 hari ni hanya half day saja. Half day. Kita ada semua mandi, yang untuk ibu, urutan bersalin. Biasa dia pergi pagi ke petang? Saya pergi pagi. So kira pada saya akan pergi pukul 6. Okey. Lepas subuh tu you pergi terus semua. Sebab apa? Dia tak bertindan ke dengan customer lain ke ada masa-masa dia lah? Masa dia. Ada ramai-ramai ni. Ada ramai CL-nya kat dalam satu tim. Saya ada 5 orang. 5 orang tim. Ada tim. Betul. Kalau buat seorang ni pitam. Pesai. Sebabnya kalau satu minggu, so paling-paling 5 hari. So, kalau paling jauh puan pergi ke mana? Singapura. Masya Allah. Macam mana dia tahu puan? Actually saya pernah ada customer stroke. Okay. Saya pernah ada customer stroke yang datang ke Johor, and then KPJ bagi saya untuk buat dia punya dia try buat treatment dengan puan. Ini sebab fisioterapi. Very good. So, orang fisio kot. Forte dia lah. Okey. Faham. Ataupun ada online yang puan promote juga? TikTok ke? Ini saya tak sempat bang. Ini pun tak sempat. Tak sempat sebab saya tak ada nak buat live tu. Kalau ada live pun saya just bagi tips macam mana penjaga ibu. Tips tu buat kat mana? Facebook lah. Saya buat private punya TikTok dengan Facebook. Tapi nak betul-betul fokus. Dahsyat benar. Kalau private pun bersusun. So satu minggu kita orang dapat kadang 2 booking. Okey. So dia tak bertindih tapi padatlah dia punya. Maknanya kalau puan rasa lah macam mana berlaku order tu orang promote ke puan kan private macam mana? Macam saya sebab saya pernah bekerja di hospital. Okey. Kawan-kawan hospital dia suggest. And then dia tahu kita buat bisnes dia suggest antara. And then customer to customer. Faham? Customer pula yang refer kepada customer lain. Betul. Member get member. Kalau dekat Singapura biasa memang okey, baik. Promote sikit puan macam mana nak order? Untuk sekarang saya hanya buat package half day. Maksudnya 5 hari tu dalam 1,000 lebih. Tapi saya tak stay in kat rumah dia. Sebelum ni saya stay in tapi dia harga berlainan. Okey, terima kasih puan. Okey, terima kasih banyak puan. NMAX Enterprise. Tapi dekat sini kita belajar satu bentuk marketing lagi, Nurul. Yang mana mereka tak ada ejen. Mereka tak ada TikTok, mereka tak buat Facebook. Live pun tak ada. Tapi mereka dapat satu kepercayaan daripada pelanggan-pelanggan mereka hanya dengan member get member. Ini satu benda yang hebat untuk kita pelajari daripada niche ini. Tapi bukan untuk ditiru untuk niche lain. Puan sendiri adalah fisioterapi. Jadi dia dapat, dia macam doktor lah. Kalau kita lagi trust lah kan. Betul. Kita nak ambil servis orang tu, kita nak tahu apa qualification dia. Betul. Dapat daripada mimpi ke? Setuju. Ada juga kan? Macam-macam. Mari kita beralih kepada kek
Kek apa Batik. Kek batik. Kak semalam saya pergi ke Sarawak kak. Saya baru balik daripada ini kek batik Kuantan. Kak, jom kita sembang-sembang kak. Okey kak. Okey, apa cerita kek batik kita kak? Kita nak tahu. Saya test dulu. Kita ada kek batik, kita ada brownies. Brownies ada 3 perasa, sekarang ni tinggal 2 je. Dan lepas tu kek batik ada yang klasik. Okey. Ada yang ada ganache. Mana yang klasik? Kat atas dia. Boleh ni. Klasik yang atas dia tak ada coklat. Okey, okey. So sepanjang 2 hari, ni hari ketiga kan? Hari ketiga, best seller yang best seller ialah kek batik. Kek batik. Baru setengah hari dah habis. I see. Sempat ke restock tu kak? Ini kita tak tidur malam lah. Buat restock, lepas tu hari ni bawa banyak sikit. Yelah. Sebab dah 2 hari bila dah base kat mana kak? Kuantan? Kita base di sini. Ada. Kita memang ada plan nak buat franchise. Oi, dahsyat. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Maksudnya asal di Kuantan? Dia pernah duduk Kuantan. Kita kat sini. Mantap kak. Ini yang kita cari. Kita ada restoran. Ya. Kita ada restoran. Oh, ni restorannya? Ya. Kita jual fusion food. Antara makanan dia ialah burger. Okey. Oh, dekat kafe tu. Jalan Riko ni. Jalan Riko? Jalan Riko, Bangi. Jalan Riko Bangi, okey. Dekat Kajang tu. Faham. Okey. Ada channel YouTube ke? YouTube pula. TikTok ke? Kita sekarang ni aktif dekat FB and Insta. FB and Insta. Okey, baik. Kita nak belajar. Kita nak belajar TikTok. Tak nak? Nak belajar. Oh, nak. Sedang explore. Okey. Terbaik kak. Tengah explore juga AI. AI sekali. Alhamdulillah. Betul lah kak. Memang zaman dia lah kan. Apa cabaran dia untuk dapat order tu? Memang tak ada cabaran ke ataupun memang ada halangan sikit? Dapat order sebab kita bukan buat mass production. Ya. Made to order. Kat sini kita tak sure what to expect kan. Faham. So kita bawa ala-ala tengok dulu. Faham. So as the days move on, second ni kita buat banyak sikit habis. Betul. Banyak lagi. Faham. Maksudnya lebih kepada production lah. Kat situ kita tak tahu orang order ke tidak hari ni kan. Kalau sikit-sikit. Kita baru start. Baru start. So event macam ni bagus lah. Membuka peluang. Wow. Ada usahawan baru especially. Betul. Cantik sangat kak. Alhamdulillah. Alright kak. So kalau nak pergi ke FB, IG tu apa nama? Madam Cafe Official. IG pun sama? IG Madam Cafe Official. IG tu Madam Cafe sahaja. Madam Cafe sahaja. Okey, maksudnya ejaan dia MADAME. Madam Cafe Official. Okey kak. Terima kasih kak. All the best insya-Allah. Moga dapat belajar TikTok dengan AI untuk melariskan lagi dia punya empire. Madam Cafe. Okey kak. Jumpa lagi insya-Allah. Okey, mari kita teruskan ke Abang Samsudin kita lah kan. Ala-ala dia dah depan stage ni. Waalaikumsalam. Oh, ini treatment baik ni. Sampai-sampai terus merasa. Okey, kita selamat datang punya pantun. Selamat datang punya pantun. Okey. Selamat datang punya pantun. Ready Nurul. Best Ori kopi yang terbaik setakat ni di Wangsa Maju. The best in town. Buah kedekat, buah kedeki, buah pala dijerat-jerat. Kalau siapa nak nikmati kopi, mari kita lah, jangan lambat. Dia. Mari derah, jangan lambat. Maksudnya mai segera lah kat sini. Yeah. Abang, apa istimewanya kopi? Ambil bang, pegang bang. Apa istimewanya kopi bang? Saya test tadi bang, memang sedap. Dia macam rasa oat sikit. Yes. Itu pun dah sejuk. Dah sejuk. Kalau datang setengah jam tadi, kalau tengah berasap lagi tu lah. Yeah. Okay, right. Kita punya killer produk ada 2. Yeah. One is Sacha Inci. Sacha Inci. Hitam boleh campur-campur bahasa kan.
Boleh. Sebab saya dilahirkan zaman British. Alright. Sila bang. Yang kedua ialah kopi kunyit hitam. Oh, ni kunyit hitam. Ini sacha inci. Okey. Kalau dalam bahasa penjajahnya black G. Okay, right, black G. Bahasa penjajah tu. Okey. So, kelebihan sumber kami ni satu je. Kami tidak menggunakan gula. Bebas gula. Kita menggunakan stevia. Stevia. Dan tidak guna bakteria. Mantap bang. Ni bang, tak perkenal lagi ni. Okey, ini adalah kegemaran kaum Hawa. Oh. Sebab kaum Hawa ni dia tak apa suka kopi kan. Teh tarik. So kita sediakan juga teh tarik sacha inci. Dan sebagai info tambahan kepada semua, apabila dalam kopi, tak kira yang kami atau yang sesiapa, jika ada ingredient sacha inci, jangan gunakan air mendidih. Sebab sacha inci dia kalah dengan haba yang tinggi. Tapi kalau setakat yang koku ke kowe, sorry to say lah, itu boleh. tak ada masalah. Itu boleh. Yes. Sesuai. Okey. Alright. Jadi hari ini kita promosikan, kalau boleh kita nak lelong sekali dengan bos, dengan meja ni. So satu kopi biasa RM60 satu pack. Yang mana? Mana-mana je. Mana-mana. Satu RM60. Yes. Berapa seceh? Ada 20 seceh. Ada 20. Setiap seceh 25 gram. Satu biasa RM60. Satu RM60. Hari ni bang. Di sepanjang, bukan hari ni, di sepanjang event, kita bagi RM50. Wah. Tapi hari terakhir ni kita bagi lagi, kalau dua RM90. Dua RM90. Kalau tiga RM120. Kalau 10 RM350. Jadi jatuhnya satu RM35. So ada masa lagi untuk sejam dua ni. Pakatlah kawan-kawan, kita boleh beli ramai-ramai. Bundle. Perlunya kolaborasi dan kerjasama. Betul bang. Betul bang. Saya tak menipu Isnin. Betul bang. Betul. Betul. Semalam bang, saya pergi Sarawak. Kek lapis dia RM10. Kalau beli 10 percuma satu. Punyalah pakat dengan kawan-kawan nak dapat cuma tu bang. Itu strategi yang tepat bang. Okey. Cantik. Jadi untuk pengetahuan juga, yang di Lembah Kelang belum ada ejen di Lembah Kelang. Okey, mudah je Lembah Kelang. Setakat ni ada kat mana? Setakat ni di Pahang je lah. Pahang dah ada. Ya. Kalau dapatlah yang KL Selangor, macam mana nak hubungi tu bang? Ada di sini. Okey. Untuk kontak boleh hubungi 010-540-0596. Abang Samsudin sendirilah. Itu Ben Kopi. Ben Kopi. Okey. Ataupun satu lagi 013-700-5195. Ni Cikgu Syahri. Okey. Ini Piramli dah lama bagi tahu, cuma kau orang je tak percaya. Cikgu Syahri ni partner dia Cikgu Murni. Okey bang. So macam mana rasa kopi tu? Sedap bang. Okey, datang lagi setengah jam saya buat yang panas. Saya singgah. Saya serius penggemar kopi. Abang punya kopi memang sedap. InsyaAllah saya singgah nanti bang. Tak apa, saya bagi lagi dulu. Cantik bang. Okey bang, terima kasih banyak Abang Samsudin kita. Wah. Bang, kenapa bang, kemalangan ke? Ada ni. Seluk duit dalam tempayan. Duit banyak. Okey bang, nanti kita jumpa kejap lagi bang. Assalamualaikum. Okey baik ya, alhamdulillah. Sekarang ni super best tadi sama. Okey. Cikgu. Cikgu Syahri. Cikgu Syahri. Yang Samsudin ini. Bertukar dah sekali, tukar dah. Okey bang, jom kita naik atas dulu lah, Nurul. Okey. Berapa minit lagi Faris? Okay. Kita ada 10 minit lagi untuk wrap up ya Nurul. Tadi kita telah pun bersama-sama dengan beberapa kedai yang kita lihat pelbagai strategi sebenarnya untuk kita gunakan dalam bisnes. Kalaupun kita tak boleh guna semua, kita boleh ambil sikit-sikit je. Di antara kita tengok tadi ada akak tu, kita nak ganggu pun takut mengganggu dia punya live dia. Jadi dia buat live tak berhenti.
Kita duduk kat sini buat live, dia pun buat live juga. Ini satu habit yang baik sebenarnya. Kita bila berada di mana-mana sahaja, tempat yang kita buka kedai tu sebaik-baiknya onkanlah telefon kita. On-kan, betul. On-kan. Setuju. Sebabnya kita nak mewawarkan kepada orang ramai yang kita ada event kat sini. Betul. Kita buka kedai kat sini dan produk kita ada kat sini. Jadi betul. kalau kita berminat nak dapatkan, kalau orang berminat nak dapatkan produk kita, datanglah di mana kita berada sekarang. Tapi rasa macam nak pergilah dekat Asam Road. Jom. Rasa macam tadi nak singgah sebab tadi ada tetamu kan, ada klien, jadi kita takut terganggu. Kita singgah kejap lagi. Tunggu Kak. Ada masa lagi Kak? Ada 10 minit lagi. Di Paris sebenarnya kampung Paris. Bagi dekat Kak. Bagi peralatan dekat Kak. Paris. Tapi sebab tak boleh tulis Peri, ambillah perkataan yang senang dekat-dekat sebut Paris. Paris sebenarnya kampung saya. Tapi saya rasa smart Kak. Smart. Sekali sebut tu rasa macam wow, lain. Mana tahu boleh bawa sarung ke Paris. One day insyaAllah 2026. Tahu tak buat daripada apa? Ini Kak kena cerita. Saya bak makan dia, okey Kak? Silakan Kak. Dulu ini tahu kan? Buah getah. Biji getah. Dulu kita buat main congkak je. Main congkak saya tu. Katok tu. Main katok. Siapa pecah dulu dapat Siapa dia. pecah. Lepas tu ni dia serum ni memang mahal. Ya. Orang kata kenapa duduk kat kampung jual produk mahal-mahal. Tapi itulah barang rare. Barang rare mesti mahal. Kak jual ni? Saya pun jual sekarang sekilo RM6. Ni? Ya, kat kampung saya dah tak cukup dah. Semua dah pakai cari. Oh ya ke Kak? Sebab yang dah siap macam ni jadinya. Cantik cium. Dia jadi apa? Macam kulit merah. Biji getah yang telah dijemur itu. Buang minyak dia. Maknanya dalam biji getah tu ada ni. Jemur sebulan. Ketuk buang kulit. Dia jadi macam ni. Jadi macam ni. Jemur lagi sebulan. Rupanya berguna benda ni. Kerjaannya banyak sebab itu dia mahal. Saya boleh cakap lah sebab dia premium. Okey. Susah cari, tak semua orang nak buat. Ni baru ditumbuk? Dah tumbuk jadi macam tu. Faham Kak. Okey Kak, tadi ni RM6. Sekilo. Ni sekilo lah. Kalau saya jual sekilo RM6. RM6. Okey, dah yang itu yang Kak pegang? Jadi macam tu RM70 sekilo. Dia mahal daripada harga tempoyak. Sebab dia banyak kan. Betul. Dia tu nak kena buat tu. Macam ni saya dah siap timbang 500 kilo. Setengah kilo. Semalam dah ada orang beli. Okey. Setengah kilo RM30. Kadang-kadang nak buat kan? Ya. Boleh buat duit. Takkan nak buat sendiri. Beli je lah dengan akak ni. Boleh. Apa nak tanya? Lepas tu balik tumbuk blend macam tu. Dia diguna untuk buat apa ni? Buat gulai rong macam tu. Akhirnya. Ni lah nama dia gulai rong. Ya. Gulai rong. Dia yang bestnya kenerak ataupun kelah. Ikan kelah tu. Kadang ini sebab patin. Ini patin. Patin sampai jelantah. Subhanallah. Subuh-subuh kita bawa yang Yelah Kak. Tak ada ni ke Kak? Apa? Pes dia saya tak kaget sangat. Semalam saya bawa 200 dah habis. Anak saya on the way datang nak balik KL dia bawa. Tapi jam mungkin pukul 6 sebab ramai permintaan. Yelah. Okey, kalau online macam mana Kak? Boleh order ke? Online boleh. TikTok pun ada. TikTok apa? TikTok Juju Sambal. Juju Sambal, ingatkan di Paris. Sebab saya buat sambal hitam juga. Ni yang Juju ni lah. Yang pertama saya buat ni. Juju. Jujue. Juju Sambal hitam ini dah brand. Kak Ju pun dah ada halal. Dapat dah Kak Dah ada mesti. Alhamdulillah. Tak ragu boleh bawa pergi overseas. Yes, siapa nak pergi umrah elok sangat ni. Ya betul. Terus bawa je. Semalam ada yang nak pergi umrah dan travel pun ada beli. Terus ambil kan 10 botol.
Terbaik Kak. Yang Ni pun tinggal sama juga. kan? Ni sama? Ni pes tempoyak. Oh, ni pes Ni lagi tempoyak. senang. Ni je terus. Ya, satu paket ni 500 gram, 500 air botol kecil. Campak macam Oh, yalah. dapat. Cara ikan, letak ikan. Ayam Terus. pun boleh. Ayam pun boleh juga. Ini rong punya lah. Ini bukan rong, Ni tempoyak. Ni tempoyak. Tempoyak. Sekarang yang saya ada faham 3 punya. lah produk. Tapi saya Alhamdulillah. perjuangkan yang inilah. Terbaik Kak. Saya dah Sebab tengok jarang-jarang asam orang buat. Iyalah Kak, betul lah. Oh, maksudnya rong tu biji getah. Biji getah. Rong tu biji getah rupanya. Ada orang buat dari satu lagi tu perang. Terima kasih Kak. Tapi jerantut famous dengan biji getah. Ya Kak. Saya memang tak expect biji getah tu boleh jadi. Betul. Sekarang kat kampung biji getah pun orang dah rebut sebab ada yang bangsa asing yang kerja kat kebun dia dah kutip dulu. Faham Kak. Dia pula jual bagi kita. Subhanallah. Sebab benda tu dah boleh buat duit kan. Ya Kak. Terima kasih Kak Jo. Sama. Okey, kita jumpa Nanti lagi. rasa. InsyaAllah kita singgah Kak. Okey. Kita lagi. Terima kasih. Alright Kak. Terima kasih. Sangat rare lah buah getah boleh jadi jualan sekarang ni. Kita main sepak-sepak je biji getah. Kita super touch. Kalau Oh, Rizda, subhanallah. Saya mengajar Rizda. Tapi kalau homestay tu ada durian, sama. Kita merupakan homestay beli faham. Okey. Pegang Kak. Alamak. SU satu homestay ni. Ni, SU ni. Terus Kak. Tak pegang Kak ni yang ni Kak. Biarlah dia SU biar dia SU bercakap. kan. Tolong pakaikan Kak. Tolong pakaikan. Masuk video ni. Sila promote. Okey, macam mana Kak persatuan pelancong homestay? Okey, terima kasih. Kami di sini mewakili hampir lebih daripada 400 pengusaha homestay di seluruh negeri Pahang berdaftar dengan MOTEC, dengan Kementerian Pelancong Malaysia. Kami juga bawa produk sebab kami support local punya servis dan city punya produk. Masuk. Jadi tengok kalau kat sini kami ada ni yang masih tinggal lah. Ini produk homestay lah. Ini produk daripada pengusaha dan lokal kawasan homestay tu. Faham Kak. Kita punya homestay kita bukan rumah. Community based tourism. Kita adalah community pelancongan berasaskan community. Maksudnya kalau kalian tengok di sini kami ada bawa beberapa sampel package pengalaman homestay. Kami panggil nama dia package program pengalaman homestay. Faham. Kami memakai logo Prof pinjam sekejap. Ni kan homestay Malaysia. Yes. Okey, faham. Logo ini dipakai di seluruh Malaysia. Okey. Bawah motel lah ni. Mantap. Mantap. Bukan cipta sendiri. Seronok. Okey. Dekat sini ada beberapa sampel yang kami dah bawa. Yang tinggal lah hari terakhir. Banyak orang lebih info. Sebab nak pergi kan. Dalam package yang ditawarkan di sini, package itu meliputi program penginapan, makan, aktiviti semua lah. Jadi dia merangkumi banyak tempat, lokasi. Sebab tu dia panggil program pengalaman homestay, community based tourism. Maksudnya kalau tuan datang dekat tempat kami, saya ambil satu contoh. Kami ada 19 lokasi semua sekali. Katalah 19. Seluruh negeri Pahang. 19 lokasi di seluruh negeri Pahang. Salah satu contoh, kalau tempat saya di Kuantan. Nama tempat dia adalah homestay Pantai Sepat. Pantai Sepat. Kuantan, contoh So kalau datang kat tempat saya, kalau ambil package ini, tinggal bersama saya, kita akan share lah whatever heritage dan culture yang kita ada. Kalau saya ajak buat baju tie-dye yang saya bawa itu yang ada baju. Kalau ke Temerloh, wakil kami di Temerloh, kat sini saya ada wakil di Temerloh, Isman, saudara Khairul. Beliau akan share whatever ada di sekitar Temerloh. Patin semua. Dia even ajak masak patin. Masak sekali. Kalau tadi bersama kakak kita buat asam urut, dia ajaklah kutip buah getah harum. Faham. Ajak kutip buah getah tu lagi. The whole process kita akan buat. Okey Kak, Pahang lah. Itulah cerita dia tentang Persatuan Pelancongan Homestay Negeri Pahang ni. Apa nama tadi? Homestay base program pengalaman homestay. Kalau kita package dia, apa yang ditawarkan adalah program pengalaman culture, dalam pelancongan istilah dia Ecotourism. Heritage and culture. Okey, faham. Maksudnya datang ke homestay kami akan share apa yang ada di kami, warisan budaya dan sebagainya. Sebab banyak sangat info tu kan. Letak dekat mana tu? Benda tu. Ada dekat
nak rujuk laman web ke ada? Baru nak cakap. Ah. Kita buat serabut dulu. Itu dah pasal kan? Kau orang kata macam mana nak search ni? So dapat tak? Dapat tak? Okey. Sebenarnya kami bernaung di bawah kementerian. Okey. Semua info kami boleh ada di platform negeri Tourism Pahang. Tourism Malaysia. Cari dia type aja Homestay Pahang. Nanti dia akan adakan. Terbaik. 19 kluster dalam tu ada lagi nama-nama. Ya. Okey. Alhamdulillah. Okey, Iman, terima kasih sekali, Iman. Jumpa di Rista ni, terbaik lah, Mak. Terbaik, Mak. Alhamdulillah. Nanti ambil gambar dulu. Jom. Sambil-sambil tu. Kita pun masa dah mencemburui. Main masuk. Jom. Sorry, Cik Jasif sekali. Oi. Okey, jom. Sempena penutup acara kita. Okey, 1, 2. Satu. Faham first. Alright, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Okey, kita wrap up kat sini je lah. Sekejap lagi kita ada demo masakan. Okey, jadi kita lihat di kat situ ramai yang telah menggunakan ada macam homestay ni dia guna platform government. Biar dia tak payah buat website. Jadi pakai saja kolaborasi dengan government. Ada juga. Oh betul, biar naik lagi tinggi kan. Betul. Ya, betul. Dan yang paling menarik sekali benda-benda yang tak terfikir tu, buah getah tu. Saya memang tak terfikir yang itu. Kita ada yang CL tadi. Ya, betul. Walaupun tak sempat nak buat online tapi dia menggunakan teknik get member. Yes, member get member. Alhamdulillah. Walaupun mereka ada kedai fizikal tapi mereka tidak lupa bahawasanya kuasa membeli satu Malaysia. Betul. Dan kita rasa bangga sebab kebanyakan penjual-penjual kita di sini telah pun mengonlinekan dia punya perkhidmatan dia. Ada yang buat live dan sebagainya walaupun tidak online. Mereka aware. Betul. Kebaikan dia sebenarnya member get member pun kadang-kadang dia post kat Facebook. Itu pun sebahagian daripada digital essence jugalah kan untuk dapatkan. Okey, jadi Nurul rasanya kita better berhenti di sini ya demi menghormati masa untuk slot yang seterusnya. Okey, jadi kami itulah mungkin kita kena berada di sini lagi untuk membeli beberapa cenderahati di sini insyaAllah. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan. Ampun maaf daripada kami Kozul dan juga Nurul. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ya. Terima kasih. Boleh ya? Sudah. Alhamdulillah. Alright, itu tadi sedikit kunci juga. Ya, bicara bersama dengan Kozul.